Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini 28 hari bulan 2 2025 ya. Jadi ini adalah kawasan ubi yang Pak Din tempoh hari yang kata Pak Din nak cabut bulan 3 ni untuk bulan puasa. Sekarang ni kawasan ni dah habis Pak Din cabut dan Pak Din tanam semula ubi. Tengok ni. Ni ya, ubi Pak Din tanam balik semula, tengok dah tumbuh dah. Ni terlewat sikit sebab hari seminggu yang lepas tu kering sangat. Jadi mana dalam minggu ni baru hujan. Alhamdulillah dah tumbuh semua balik. Ya. Pak Din tak berhenti ya. Ada kekosongan, Pak Din akan tanam semula. Tengok ni. Pak Din dah traktor, sebahagian ni Pak Din dah tanam. Sebahagian sana baru habis tanam. Kemudian yang sebelah sana tu Pak Din akan tanam nenas sikit ya. Jadi ini dia kawasan ubi yang Pak Din tanam semula. Tengok dah tumbuh balik dah. Ya, dah mula tumbuh dah. Tengok ni. Ini baru masuk 2 minggu ya, baru tumbuh ni lebih kurang seminggu lebih. Ni dia keadaan dia. Tengok permulaan penyediaan tanah Pak Din menggunakan baja Tawikon. Tawikon Smart Green. Ini Pak Din tabur di atas. Ini dia. Tabur di atas baru Pak Din tanam ubi ni. Ataupun kita tanam dulu baru tabur kemudian pun boleh, tak ada masalah. Tanah dijaga, hasil luar biasa insya-Allah. Itu saja daripada Pak Din pagi ni. Okey, itu dia Pak Din nak buat kerja juga pagi ni. Hari ni hari Jumaat. Jadi Pak Din nak siapkan lagi. Ada berapa batas lagi? 6 batas ke 7 batas lagi yang Pak Din belum tanam lagi. Yang lain dah siap.